Nampak simple, rasa dia memang menarik. Jom. Siap sudah kita punya African lobster salt bake. First kali saya nak tunjuk dekat you all, untuk African lobster ni, ini dia. Tu isi dia guys. Okay, jom kita cuba. Ini dia punya isi daripada African lobster. Saya ambil sikit je tau. Okay, letak dengan sos Thai ni. Guys, rasa dia kat dalam mulut ni, dia rasa kenyal-kenyal dia kan. Rasa dia pun sangat-sangat menarik sebab dia ada rasa manis dia. Lepas tu ni penambah perasa yang paling padu tadi. Rasa isi dia dengan rasa macam kita punya Thai sauce ni sangat-sangat matching. Isi lobster rasa manis, lepas tu dia ada manis, masin, lepas tu dia ada rasa macam berlemak sikit. Okay guys, so saya nak sambung makan dulu. Ini baru masuk tau, baru masuk pagi tadi. Assalamualaikum, bye bye.